Langit pagi di Stadium Darul Aman pada hari itu cerah dan tenang, seolah-olah turut memberi penghormatan kepada sebuah istiadat yang syarat dengan tradisi, disiplin dan maruah. Barisan anggota tentera berdiri tegak dalam formasi yang sempurna, lengkap dengan seragam kemas dan langkah yang seragam, mencerminkan latihan berbulan-bulan yang penuh ketelitian. Di hadapan mereka, kibaran panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja menjadi lambang kehormatan yang tidak ternilai. Hari itu bukan sekadar berbarisan biasa, tetapi istiadat berbarisan pertukaran panji-panji Regimen ke-6 RAMD pada Ogos 2008 yang turut dihadiri oleh almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Dalam barisan yang tersusun rapi itu berdiri seorang anggota muda, Lance Corporal Zamri Mat Sood, yang pada ketika itu tidak menyangka dirinya bakal menjadi sebahagian daripada kisah luar biasa yang akan dikenang ramai. Pergerakan perbarisan dimulakan dengan penuh disiplin, setiap langkah diatur dengan tepat, setiap arahan dipatuhi tanpa ragu. Apabila arahan rusuk senjata diberikan, semua anggota mengangkat senjata secara serentak dalam satu gerakan yang hampir sempurna. Namun di sebalik keseragaman itu, satu kejadian tidak diduga berlaku. Dalam sekelip mata, banan M16 milik rakan di sebelahnya tertusuk ke lengan kiri Zamri sedalam kira-kira 6 cm. Insiden itu berlaku tanpa amaran, pantas dan mengejutkan, namun suasana perbarisan tetap berjalan seperti biasa. Zamri hanya tersentak seketika, tiada jeritan, tiada reaksi panik dan tiada tanda dia mahu menarik diri. Wajahnya hanya menunjukkan sedikit kedutan sebelum kembali tenang dan kaku, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Pada mulanya dia tidak merasakan kesakitan yang ketara, namun darah mula mengalir perlahan dari luka tersebut, membasahi lengan, menitis ke sarung tangan dan akhirnya jatuh ke tanah. Walaupun begitu, dia kekal berdiri teguh dalam barisan tanpa berganjak walau seinci, meneruskan setiap gerakan yang diarahkan. Beberapa ketika kemudian, kesakitan mula terasa, sengal mula menjalar di lengannya dan setiap denyutan jantung terasa seperti hentakan kuat pada luka yang semakin parah. Namun pada fikirannya hanya ada satu pegangan, dia seorang askar dan dia perlu menghabiskan tugasnya. Setiap arahan terus dilaksanakan dengan sempurna, langkah kiri, langkah kanan, pusing dan hormat, semuanya dilakukan tanpa cacat, seolah-olah tubuhnya tidak sedang menanggung luka yang dalam. Perjuangan sebenar yang dilaluinya bukan lagi di luar, tetapi di dalam dirinya sendiri, menahan sakit demi memastikan amanah disempurnakan. Hampir 2 jam perbarisan berlangsung. Seorang pegawai mula menyedari keadaan Zamri apabila darah yang mengalir semakin jelas kelihatan. Isyarat diberikan supaya dia keluar dari barisan demi keselamatannya. Namun Zamri memilih untuk menolak arahan tersebut. Keputusannya bukan didorong oleh ego, tetapi oleh prinsip yang dipegang teguh sebagai seorang anggota tentera. Dia tidak mahu mencacatkan istiadat yang telah dipersiapkan selama 2 bulan dengan latihan intensif dan disiplin tanpa kompromi. Baginya, peluang untuk menyertai istiadat sebesar itu adalah sekali seumur hidup dan dia tidak sanggup melihatnya terganggu hanya kerana kecederaan yang dialaminya. Dalam diam, dia menguatkan semangat dengan mengingati cogan kata Regimen Berani Mati. Kata-kata itu bukan sekadar slogan, tetapi jiwa dan pegangan yang menjadi nadi setiap anggota. Dengan semangat itu, Zamri terus berdiri sehingga ke penghujung perbarisan, menghabiskan setiap pergerakan dengan penuh disiplin walaupun darah masih mengalir dari lengannya. Dia menamatkan perbarisan tersebut dengan sempurna tanpa menjejaskan sedikit pun kelancaran istiadat yang berlangsung. Selepas perbarisan tamat, barulah tubuhnya mula mengalah. Kesakitan yang ditahan selama hampir 2 jam akhirnya terasa sepenuhnya. Namun pada ketika itu, satu perkara yang pasti ialah istiadat tersebut berjaya dilaksanakan tanpa sebarang kecacatan. Pengorbanan dan ketabahannya memastikan maruah perbarisan terus terpelihara hingga ke akhir. Kisah ini kemudiannya tersebar luas dan menjadi perhatian ramai, bukan kerana sensasi atau drama, tetapi kerana semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang askar sebenar, Lance Corporal Zamri Mat Sood, yang kemudiannya bersara dengan pangkat Pegawai Waran 1, dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan jiwa yang bukan hanya diuji di medan perang tetapi di medan kehormatan. Pada hari kejadian, almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah dikatakan menyedari keadaan Zamri yang cedera dan berdarah ketika istiadat berlangsung
berlangsung, namun sebagai sebuah acara rasmi ketenteraan yang penuh dengan protokol ketat, istiadat tersebut tidak boleh dihentikan secara spontan kecuali dalam keadaan kecemasan besar. Baginda sebagai pemerintah tertinggi negeri dan tetamu kehormat dilaporkan menghormati disiplin dan kelancaran istiadat, sementara Zamri sendiri terus melaksanakan tugasnya hingga selesai. Setelah perbarisan berarak keluar, anggota perubatan segera bergegas mendapatkannya untuk memberikan rawatan. Almarhum Sultan Abdul Halim merangkap kolonel yang dipertu RAMD juga terus melawat Zamri di bilik rawatan Stadium Darul Aman selepas istiadat selesai. Baginda mengarahkan Zamri segera dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk rawatan susulan. Pada tahun 2009, Lance Corporal Muhammad Zamri dari Regimen Askar Melayu Diraja ke-6 yang berpusat di Kem Bukit Pinang di Kepala Batas menerima anugerah Bintang Keberanian Kedah. Dalam dunia yang sering mengaitkan kekuatan dengan suara yang lantang dan tindakan yang jelas, kisah ini memberi makna yang berbeza. Kekuatan sebenar kadang-kala hadir dalam diam, dalam keupayaan menahan kesakitan dan dalam kesungguhan menyempurnakan amanah walau apa jua cabaran. Kisah Zamri bukan sekadar cerita biasa tetapi satu gambaran jelas tentang definisi sebenar seorang askar yang setia kepada tugas, maruah dan prinsipnya. Disebabkan itu, sebagai tanda memperingati peristiwa tersebut dan menjadikannya contoh nyata semangat perjuangan seorang anggota tentera, pakaian yang dipakai ketika kejadian itu yang berlumuran darah kini disimpan rapi di dalam muzium sebagai simbol keberanian, ketabahan dan pengorbanan yang tidak pernah luntur dalam diri seorang askar. Sekian.